Tengok kita punya perangai, tengok kita punya habit. Apa kita punya minat, tu saja. Saya duk saya tengok kan kawan-kawan, macam-macam perangai kawan-kawan kan. Ada game motor, ada game kereta, kan? Ada game mungai. Salah Ustaz? Tak salah. Pergilah, tak ada salah. Nak mungai, pergilah. Itu sekala kan. Saya pun minat juga mungai. Tapi takat lombong bodoh tu boleh lah. Nak ajak aku pergi tengah laut naik bot, tak payah. Tenggelam dengan bot dengan aku lebuh sekali. Biar orang kata saya penakut kak. Sungguh. Saya pernah sekali duduk dekat lombong dengan perahu yang besar macam tu. Allah kata hati, hampa bawa aku tengah lombong ni lah. Kalau tenggelam dengan aku lebuh lah malam ni juga. Kata aku kata berenang. Lombong berapa kaki bawah tu ayak tu. Dia kata, tak apa Ustaz, insya-Allah Ustaz, insya-Allah tak hang. Kalau tenggelam hampa lari dulu. Tobatlah tak pindah sampai tu. Tak pindah. Dah pukul 2 pagi tu pergi agak. Tak apa. Insaf, taubat terus tak pergi. Yang kata aku menakut tak apa. Yang baru ni kan berkayak berapa orang mati? Buat kerja pun buatlah kerja patut-patut sudah. Buat kerja-kerja patut-patut sudah. Kita memang gian lama tak mencik pergi lah. Tak apa, Sungai Perak tu pergi mencik. Sungai Perak. Ada ikan, macam ikan, ada tekalan, ada apa semua dah pergi. Nasib lah sebarang ke apa, dapat jadi ya. Dah. Ni tiap-tiap minggu ada member seseorang. Tiap-tiap minggu mungai. Ahad cerita. Ustaz baru ni saya pergi naik. Cerita. Tiap-tiap minggu cerita. Sampai kita naik konsen dengar. Yalah. Haram sekong tak bawa pun nak cerita. Cerita. Ikan tu, ikan ni, cerita. Tak apa. Tiap-tiap minggu pergi. Naik bot tengah laut. Dia duduk sibuk mancing kat laut ke? Orang mancing bini dekat darat. Lebuh bini. Dapat kat bangla bini. Ada masa lah kita dengan anak bini. Kan? Ni sibuk lah kita dengan bot kita, dengan ikan kita. Nak juga ajak bini. Jom ayang kita pergi mancing sekali. Okay, mancing lagi bini sekali. Habis cerita. Masa satu had lah kita nak dengan keluarga lah. Kan? Nak pergi mengaji ke. Cuba dengar ustaz baru ni satu had saya pergi dengar ceramah bagus juga sejuk kat perut dengar. Alhamdulillah ustaz, saya satu had baru ni pergi mengaji khatam lah barang 5 hadis sejuk kat perut dengar. Dah. Saya duduk library tu berapa belas tahun duduk library. Kok dah ada seorang main ustaz ni bahasa Arab ni maksudnya apa? Ni hadis ni maksud apa? Haram. Duk sembang bagi hutang saya buang masa. Sebab tu senang je. Hidup kita ni, kita suka kawan dengan siapa? Tu ya. Kita suka kawan dengan siapa? Skill kita tu siapa? Topik apa yang kita minat? Apa yang menarik perhatian kita? Itulah kita. Simple. Tak usah tanya orang lain. Tanya diri kita kau. Kalau kita duduk sibuk drama Korea, duduk sibuk drama Melayu bodoh pukul 10 lagi tak habis kan. Duduk cerita artis tu bercerai, Haidar bercerai pasal apa, mampu pergi dia bercerai kat beli apa. Sibuk sangat lah artis tu bercerai, artis ni nikah. Ada yang beranak pula. Ada bergaduh pula. Dia dapat beda apa itu. Ni yang patut kita tahu. Kita dah jauh dengan Nabi dah, dengan sahabat dah. Siapa yang dekat dengan mereka ni? Para ulama. Ulama zaman kita yang masih ada. Contoh saya tanya baru ni. Yang baru dengar ni, Profesor Diraja Engku, apa nama? Engku Aziz tinggal nama orang. Berapa hari sudah? Ni yang baru ni. Najib Al-Atas. Pernah? Tak tahu. Ustaz rasa-rasa nak dengar. Rasa-rasa pernah dengar. Ulama tak kenal. Orang yang sibuk memikirkan masalah rumah berita salam kita tak kenal. Yang kita sibuk nak kenal artis. Raja lawak. Main bola. Kan ada hadis tu.
Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia kasih akhirat. Kita akan bersama dengan siapa yang kita kasih. Apa maksud kasih? Apa tanda kita kasih seseorang? Kita sebut selalu. Kita ambil berat dari dia semua. Kita dengan anak kita lah kau. Oi. Tahu lah kau. Baju warna apa tahu. Sebab saya. Ada pepatah Arab sebut. Man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Itu kaedah dia gitu. Man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Siapa yang suka sesuatu, dia akan selalu sebut benda. Sebab tu kita dalam konteks ibadat kita digalakkan banyak zikrullah supaya timbul kasih Allah dalam hati kita. Sebab kita duk sebut selalu. Duk selawat, sebut nama Nabi selalu. Sebab apa? Supaya timbul sayang kat Nabi itu dalam jiwa kita. Macam tu juga kita sebut secara ulama, secara sahabat. Ni tanya anak Nabi berapa orang pun tak tahu. Kan? Nama Abu Bakar, nama betul apa? Jem. Kalau buat kuis dekat Taman Seronja ni boleh tak? Siapakah nama Abu Bakar? Jem. Lu tanya Abu Lahab ni, Abu Lahab tak apa, tak tahu. Tak apa. Bakar anak berapa orang? Bini berapa orang? Kita tak ambil tahu. Bukan tak ada masa. Banyak je masa kita kan. Bukan tak ada kemudahan kok. Zaman internet ada. Zaman Allah tekan je keluar. Kadang yang saya ngajar-ngajar tu dalam TikTok je saya dapat banyak share bahasa Arab lah, hadis lah, tafsir lah, semua tu. Channel Azhar semua saya follow. Follow tu dapat ilmu selalu. Saya di Mesir tu saya buka radio je. Iza'ah Quran Khairim yang Kahirah. 24 jam buka. Oh, dapat ilmu saja. Duduk saja ilmu. Sak tafsir, sak hadis, sak nahu, sak balaghah. Masuk saja. Kalau sampai takat tu pun malas tak payah. Tu saya kata nak pergi Mesir, duduk nak pantau mengaji dah. Buka radio pun malas tak payah. Buka YouTube ada. Semua kena saya sebut satu kitab Iqna' daripada Syekh Syahawi Mesir. Bahasa Arab lah. Ada 30 YouTube. Sampai khatam kitab tu tak payah. Dunia. Mana kalau follow tu boleh ilmu dah. Contoh. Senang kitab apa? Ada kitab tauhid, ada kitab fiqh, ada sejarah apa. Tuan-tuan, sejarah apa nak tahu? Sejarah Bani Umayyah, Abbasiyah, semua ada. Buka je YouTube. Ada. Tapi apa kita buat? Oh, sibuk dengan drama Korea kita lah, Sat Hindustan kita lah, Sat drama bodoh kita, bintang saya lagu. Itu duk komen. Itu duk geram. Duk geram. Sampai tumbuk geram dekat penyondoi dalam drama tu. Geram. Itu tengok Abang Haji pula balik lambat tak malam ni. Dah. Siapa pula sondoi Abang Haji aku na ilaha. Nampak? Dia jadi negatif. Benda yang kita duk tengok hari-hari tu dia ada efek dalam otak. Cuma dalam otak kita nama sahabat, nama ulama, nama Rasulullah, nama sejarah peperangan. Itu yang ada dalam otak. Dia akan jadi positif. Inda zikris salihin tatanazzalur rahmah. Bila kita sebut kisah orang salih, siapa dia orang salih? Para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para syuhada. Ini kita sebut main dalam lidah kita cerita tu. Bila kita sebut orang-orang salih ni, rahmat akan turun dia. Tapi apa yang kisah apa kita sebut? Merapu-rapu nak. Ujuk main mengaji waktu kuliah maghrib. Kalau tak mengaji langsung, duk lepak kedai roti canai tu, cerita pasal janda belakang rumah tu, tak habis. Astagfirullahaladzim. Betul tak? Bukan, ada yang pengurusi masih bang aku. Ustaz, pergi kedai roti canai tak? Apa siapa? Wih, ramai pergi kedai roti siapa? Tukar roti canai tu janda. Mampu. Pengurusi masjid sembang aku macam tu. Ustaz tak mampu? Mampu ya. Kedai aku tak sekali join. Dia kata, fungsi yang dapat main, mampu kurang, tak ada balik rumah. Bini bubuh dengan tongkat pada. Faham tak?